Ya, Who's the Boss adalah menjadi perbualan bila gambar antara Perdana Menteri Anthony Locke dengan Gobind Singh dan juga Mat Sabu dikatakan menjadi tular di media kerana adab timur dengan adab barat itu berlainan. Sama juga ketika Presiden Soeharto menandatangani pinjaman IMF, kita lihat bagaimana pengarah urusan IMF itu daripada Eropah yang dikatakan rakyat Indonesia kecil hati. Tapi PMX ni saya rasa dah biasa dah tentang bahasa badan ini ketika bertemu dengan Menteri Perang Amerika Hegseth di Singapura baru-baru ini. Hegseth kalau berlaku adabnya baik secara diplomasi, PMX membalasnya dengan adab yang sama. Tapi bila Hegseth mula berpelut tubuh, mungkin bagi dia tak ada benda, tapi bagi orang timur lain, dan PMX juga bertindak balas dengan menyeluk saku. Jadi permainan persepsi ini adalah penting. Gambar itu dikatakan kalau dibiar bicara, ia boleh mendatangkan persepsi yang tidak betul.